tadi saya makan tak isi cili, kita try isi cili. Nak masin tak lah macam sangat, tapi macam sikit lah kalau orang yang jenis pemasin rasa pemasin. Isi cili sikit. Ini cili dia. Melah marona. Kita try. Pedas ke tak pedas? Ya. Suami dia tak makan cili. Jadi dia nak try walaupun tak boleh makan cili. Bukan tak boleh makan, gigi si sakit. Dia try tu. Apa rasa cili dia? Hujan minum air panas. Dekat sini peliknya dia tak ada teh tarik. Ada Nescafe. Apa tadi dia cakap? Makan dulu lah. Dia punya tulang rusuk sebesar alam tu. Rasa bukan tulang rusuk lah, biasanya tulang rusuk kecil je. Macam dia dah pisah, dia punya tu dah campur dengan daging macam tu lah. Dia dah letak letak balik pada dia punya tulang tu. Sebab tengok dia besar-besar penumbuk. Takkanlah tulang rusuk sebesar penumbuk. Betul-betul dia buat bulat macam penumbuk. Biasanya kalau tulang rusuk lembu kan. Tapi bawah habis dia kuat sangat. Kalau tulang rusuk lembu biasanya dia takkan bulat, dia lepeh ya, dia ikut tulang rusuk. Macam pelik juga. Tapi itu setelah makan tadi dia macam hamis sikit lah. Mungkin lah daging yang digisar tu kan. Kita minum air panas je sebab hujan, kena minum air panas lah. Kalau air batu tu sejuk je, asyik nak kita hantar lah. Tapi ramai je orang kat sini ni. Kau nak order, dia order bayar tu dekat situ. Dia nak ada bakso beranak ke apa tak ada. Dia cakap tadi ada telur kat dalam tu, bakso besar, bakso special. Ada ayam penyet ke bang? Ada ayam penyet. Apa nama restoran ni? Bakso je.
bakso je. Oh, kat sini nak. Ha. Ada hijau tu dekat Kuantan tu. Mana-mana tu lah. Dekat IM ke bukan? IM berapa? Yang 7 lah. IM 7. Depan UIA. Depan UIA. IM 7. Dia pun tak tahu, tak pernah datang sini. Cik suami dia start servis kat sini. Tapi yang dia tahu. Minum air Milo Suam. Jadi minta Milo Suam kau manis. Sebab Milo ni dia akan manis kalau dia taruh susu. Kalau dia taruh susu segar dia tak manis. Tengok ya. Dia punya tulang rusuk. Ni pun nampak dia punya tu. Kan? Nampak dia pelik kan? So dia cakap dia dah campur dengan benda lain. Macam ni ke? Macam bakso lah. Macam isi bakso. Ya kot. Bakso tulang rusuk. Saya pun tak biasa. Tak biasa makan. Sebab dia kuat sengit. Bakso dia buat ikan berbola. Daging dia berbola. Daging dia sampai tulang rusuk. Yelah, maknanya benda yang sama lah. Benda berbola tu juga. Tapi dia letak dia ni. Tapi sampai tulang rusuk. Bau dia hamis. Macam ni. Ialah macam berbola biasa pula. Kita makan dulu lah. Tadi saya makan tak isi cili, kita try isi cili. Nak rasa masin tak lah masin sangat. Tapi rasa macam sikit lah kalau orang yang dia ni pemasin, rasa pemasin. Isi cili sikit. Ini cili dia. Melah merona. Kita try. Pedas ke tak pedas? Ya. Cik suami dia tak makan cili. Dia nak try walaupun tak boleh makan cili. Bukan tak boleh makan, gigi dia sakit. Dia try tu. Apa rasa cili dia? Datuk berapi rasa mulut. Pedas. Ni makan sup dia pedas. Cili dia tak rasa apa. Nabi kau kena taruh kecap dan lain-lain. Baru ada rasa. Rasa cili dia menyengat dalam mulut. Saya makan ni dah. Pedas. Itu biasa juga makan pedas. Mana kita memang biasa makan pedas.